Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan sebuah ringkas tutorial menggunakan sistem invoice monster. Sangat ringkas dan juga sangat mudah untuk digunakan. Yang pertama sekali anda perlu register. Kemudian setelah anda register, anda akan terima satu confirmation email daripada invoice monster. Kemudian selepas anda membuat pengesahan terhadap email tersebut, anda boleh menggunakan invoice monster seperti biasa. Yang pertama sekali, selepas anda complete semua confirmation untuk pendaftaran, anda boleh klik pada sign in, kemudian login dengan ID anda. Selepas itu, yang pertama sekali apa yang anda perlu buat adalah anda perlu mengemaskini company profile anda. Pertama sekali, okey, masukkan nama, alamat, nombor pendaftaran, email dan juga description mengenai perniagaan anda. Setelah itu, anda boleh mengemaskini pula kategori perniagaan anda. Contohnya lah, anda berniaga beberapa kategori produk seperti makanan, pakaian. So anda masukkan di sini makanan. So anda masukkan di sini pakaian. Okey, kemudian setelah anda masukkan ke semua kategori, anda boleh masukkan produk pula. Produk ini maknanya spesifik daripada kategori. Contoh, kita ada pakaian, kita ada baju Melayu, baju kurung. Kemudian masukkan new produk, pilih kategori yang anda telah masukkan. Contoh, saya masukkan pakaian. Masukkan di sini baju Melayu. So di sini baju Melayu lelaki. Berapa price dia? Saya masukkan RM300 satu produk. Kemudian saya dalam masa yang sama saya juga ada menjual makanan. Contoh kismis, makanan sunnah. Kemudian saya masukkan di sini makanan. Kismis contoh berapa produk dia? RM1. Kemudian saya create produk. Setelah itu saya mempunyai pelanggan dan pelanggan saya ingin membuat pembelian. Jadi kita masukkan detail pelanggan kita. Yang pertama sekali kita create new client. Contoh client saya nama dia Azmil Trading and Marketing Sdn Bhd. Email client azmil@gmail.com, gmailxx.com ya. Contoh. Kemudian nombor telefon dia, kita ambil nombor telefon dia 016-435-7890. Alamat dia, ini alamat untuk kita menghantar barang kepada pelanggan kita lah. Ada nombor 2 tingkat perpaduan 99 Taman Maju Jaya. Lebih mudah jika anda menjual melalui Facebook dan sebagainya, anda boleh cut and paste detail pelanggan anda. Kemudian sekiranya pilih kategori pelanggan anda sama ada individu ataupun company. Contoh di sini kita ambil contoh company. Kemudian kita klik create client. Setelah itu anda hendak mendaftar pelanggan. Anda mempunyai pelanggan yang pertama, iaitu contoh Azmil, produk daripada Azmil. Kemudian begini je, anda just klik client, anda just klik invoice, kemudian anda create new invoice. Sekiranya anda telah ada produk untuk dijual, pilih pelanggan, client, Azmil Trading and Marketing. Payment method bagaimana? Online banking atau credit card. Tarikh jualan bila, masukkan item, add produk. Okey, produk apa? Mula-mula kita jual baju Melayu satu. Kemudian berapa kuantiti dia? Mungkin kita jual 2. Diskaun, kita ada diskaun, tak perlu letakkan diskaun. Masuk. Dan kemudian masuk lagi satu produk, iaitu makanan, kismis. Kemudian kita masukkan kuantiti dia 5. Kita add produk. Jadi total di sini sudah 650.
masukkan send invoice to client email. Bila kita klik di sini, secara automatik dia akan menghantar terus email yang akan kita generate ni kepada email pelanggan kita seperti mana kita telah set tadi. Kemudian kita klik save invoice. Okey, maknanya klien di sini kita sudah set, kita sudah generate invoice dia. Kemudian sekiranya kita hendak download sebagai PDF, just kita boleh lihat di sini, download as PDF. Okey, ini adalah detail yang dihantar kepada pelanggan kita melalui email. Sini semua alamat kita, nombor pendaftaran, nombor telefon, email kita semua ada di sini. Kemudian jika kita nak lihat berapa jumlah jualan kita untuk setiap bulan ataupun untuk setiap kod pilihan kita, kita boleh klik di sini download Excel. Kita boleh pilih sama siapa klien kita, Alumni Trading Marketing. Sekiranya kita nak naik pada spesifik customer, klien kita, kemudian kita pilih bulan, contoh kita buat transaksi pada bulan Mac 2016. So kita hanya klik download, dan di sini kita boleh lihat semua maklumat yang kita ada. Kemudian di dashboard juga dia akan menunjukkan statistik perniagaan kita mengikut mingguan dan juga mengikut bulanan. Justru itu yang sangat memudahkan anda untuk monitor pergerakan bisnes anda. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.